Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Hari ni Carry Life. Hari ni kita bersua lagi. Walaupun Kak Nur sebenarnya agak blur, masih lagi lah urusan. Alhamdulillah tahlil dah selesai untuk Cik Sal, Kak Nur. Sebenarnya kami jadi sama-sama terkesan kan atas pemergian abang tu, suami Kak Cik Sal. Jadi kami semua terkejut sebab kami rapat berpuluh-puluh tahun, bukan setahun dua, berpuluh-puluh tahun. Kak Nur tengah kenal arwah tu daripada dia kecil. Sebab kami, Kak Nur dengan Cik Sal lebih tua daripada arwah. Jadi dia di sekolah rendah tu kami jumpa dia, sehinggalah sekarang dia jadi suami Cik Sal. Jadi terlalu terkesan, okay, atas pemergian arwah kan. Mengejut lagi. Jadi kita agak terkilan lah. Kak Nur arwah ni sebenarnya ada channel tau. Ada channel masak dia, arwah suami Cik Sal ni. Sebelum Cik Sal memang ada kan, tapi disebabkan faktor kesibukan mereka bekerja, mereka ingat setelah pencen nanti mereka akan semula lah. Tapi itulah, kita yang merancang, tapi Allah tentukan tu berbeza. Okey, yang terbaik. Hari ni bukan cerita pasal tu. Cuba kita nak bagi sikit agak lemau kau tu kawan. Hari ni Kak Nur nak kongsi, nampak tu? Nampak tak apa yang Kak Nur buat? Hari ni Kak Nur buat sendiri. Selalunya kita beli. Okey, ini Kak Nur cuba buat sendiri. Nampak setakat ni okey. Kak Nur tak tahulah kalau dia tak okey nanti, kan? Tapi alhamdulillah setakat ni dia okey. Kak Nur hanya guna plastik aiskrim, ya, untuk bungkus dia. Sebab kita nak cari tu susah. Aduh panas. Ni nampak tak Kak Nur buat apa? Ini Kak Nur buat sosis sendiri kan kawan. Nampak ni? Ni belum masak lagi. Belum masak. Nampak? Tapi wangi. Kita buat sendiri. Ni Kak Nur, kita kena masak lama sikit, dalam 20 minit atau 30 minit macam tu. Supaya ni dah dia menggelembung, tapi Kak Nur kan lamakan sikit. Sebab nak bagi dia masak betul-betul. Sebab dia bungkus macam ni, kita takut tak masak kan. Tapi kawan-kawan tengoklah. Dia jadi kan kawan. Resepinya nanti tunggu di channel Masak Kak Nur macam biasa. Jadi Kak Nur gabungkan aja sambil kita bercerita. Jadi adalah sedikit cerita sambil kita masak. Macam Kak Nur cakap, apa pun yang dirancang, apa yang diberikan kepada kita, kita kena tenang. Walaupun wajar-wajar saja kita rasa sedih, namun kita manusia, bukannya kita ni malaikat untuk menentukan layak atau tak adilnya kita. Okey, Allah tentukan pasti ada hikmahnya. Walaupun ialah orang yang kita sayangkan. Jadi kita macam pagi kita jumpa, malam tu dah tak ada. Siapa pun di tempat kita akan rasa yang sama. Pertama-tama kami dah berpuluh-puluh tahun, rumah sebelah jumpa, buka tingkap muka dia, balik kerja. Walaupun kadang-kadang arwah ni dia sibuk. Kadang-kadang sebelum subuh dia dah pergi, kadang dah malam baru balik. Tapi bila hujung-hujung minggu ada weekend-weekend yang tertentu, kami akan berjumpa dan kami akan bersama. Dan kami mempunyai minat yang sama. Bila makan lauk-lauk kampung, kami akan 3 rumah ni, jiran Kak Nur, adik Cik Sal dan Kak Nur sendiri. Ini apa? Akan ada aktiviti yang macam tu. Okey? Dalam sebulan tu sekali ataupun 2 kali kami pergi laut ke, kami kutip siput-siput ke, kami akan buat makan sama-sama. Macam tu juga kalau kadang-kadang dipanggil, okey makanlah, kita sama-sama tu. Tapi kehidupan tetap diteruskan. Walaupun macam Kak Nur cakap, Kak Nur jadi macam lemah semangat sekejap lah. Okey, sebab Kak Nur kira rapat juga dengan arwah sebab suami Cik Sal kan. Okey kawan-kawan, tapi Kak Nur tetap bersemangat, Kak Nur tetap buat video. Sebab kita perlu teruskan kehidupannya kita yang ada, ya. Tapi alhamdulillah Cik Sal seorang wanita yang tabah. Jadi dia akan tetap meneruskan. Dia tempuh dia edah, tapi dia bekerja sebabnya tak ada pilihan, nanti dia akan bekerja. Tapi dia tahulah adab atau hukum isteri yang dalam edah. Okey, kalau kerja sebab perlu kerja, tapi pergi kerja terus balik. Tu Cik Sal tahulah. Sebab Cik Sal bukan orang biasa-biasa. Ketika tadi kalau tak boleh cerita siapa lah, tapi Cik Sal bukan orang yang sekadar kerja saja. Dia ada jawatan dia yang sendiri. Jadi pasti dia boleh. Okey. Okey, kita ni nampak ni kan, nampak cantik kan kawan-kawan. Jadi kita buat sendiri. Harap dia nanti dia elok lah. Kak Nur pun tak tahu juga ni apa yang Kak Nur buat ni betul ke tidak. Kalau dia meletupkan kan satu hal pula kan. Ini kita buat sendiri hari ni kawan-kawan. Walaupun dalam kesedihan
aktiviti tetap berjalan. Kita buat sendiri lagi hari ni. Sausage kita. Okay, Kak Nur tak nak buat video panjang-panjang. Kak Nur buat video macam ni sajalah. Okay, sekurang-kurangnya Kak Nur ada video dan Kak Nur kongsi dengan kawan-kawan. Okay, ni sausage Kak Nur. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum.